Alright, so hari ni ada berita yang sedih sikit lah sebenarnya. Sebab apa? Sekarang ni motor ni dah dekat habis stok dah. Sekarang ni motor ni agak hot sikit lah untuk model touring. Sebab apa? Macam dia cakap itu tahu. Enjin V-Strom 650 antara paling power sekali dalam kalangan cc dia. Alright, 650 ke 700 ke, yang ni yang paling power. Confirm lah dia boleh cakap. Horsepower yang ni pun ada korang boleh research sendiri kat luar. Yang ni yang paling padu sekali untuk horsepower. So sekarang ni ada tinggal 2 unit sahaja. Warna hitam dengan warna dicampur dengan warna hijau. Alright, tapi kalau korang nak juga warna kuning hitam ni, kita ada 1 unit untuk yang test drive nya. Alright, untuk yang unit test drive ni ada bagi harga yang murah-murah saja untuk korang kalau korang nak. Alright, so untuk yang test drive ni mungkin korang akan dapat lebih sikit lah aksesori nampak ni. Kita dah bagi exhaust Acra tadi macam mana korang dengar tadi kan. Okay, tapi kalau korang nak beli yang baru, korang PM Ali. Sebab apa? Ali nak bagi free gift kau-kau juga kat korang. InsyaAllah mungkin yang spotlight sekali. Untuk test ride, kita akan bagi harga yang terbaik lah. Tapi tak ada harga yang rendah sangat. Sebab mileage dia tak sampai 200 pun. Baru 192 macam tu. Nanti kalau korang beli test ride ni, kita akan bagi sama je. Sidebox, okay, exhaust dah siap ada. Phone holder mungkin insyaAllah Ali akan bagi yang korang. Walaupun motor ni dah jadi motor second motor baru 5 tahun waranti unlimited mileage. Motor second pun kita bagi 5 tahun waranti unlimited mileage juga guys. Senang cerita. Semua motor kat kedai 5 tahun waranti unlimited mileage. So untuk korang yang mana berminat dengan motor ni, boleh PM terus. Untuk korang nak buat untuk long distance, ini paling sesuai. Tank pun besar, nak banding dengan 650 yang lain. Serius ada cakap, memang berbaloi. So untuk harga body dia 35,888 sahaja untuk yang baru. Kalau korang nak yang second ni, test ride unit ni, korang boleh PM terus Ali. Ada bagi offer price yang terbaik insyaAllah. Alright, apa-apa PM terus nombor ni. Bye-bye.